Yang ada masalah GERD, gastrik dan anxiety, tolong jangan skip video ni. Sebelum ni, setiap malam saya mesti tidur duduk. Nak baring tak boleh, mesti rasa pedih perut naik sampai ke dada. Ini apa yang saya buat untuk atasi GERD tanpa bergantung sepenuhnya pada ubat. Nama saya Encik Fauzi, umur 54 tahun. Saya seorang pemandu bas ekspres. Setiap hari saya habiskan masa berjam-jam atas jalan raya, jauh dari keluarga. Makan tak tentu masa, tidur tak cukup, semuanya kerana kerja. Tapi semua tu mula jadi lebih sukar bila saya disahkan mengalami masalah GERD 2 tahun lepas. Semua bermula dengan rasa pedih di dada. Mula-mula saya ingat angin je, tapi lama-lama makin kerap. Makan sikit pun rasa penuh, perut kembung, dada panas macam terbakar. Yang paling saya tak tahan, setiap kali tidur, asid naik ke tekak sampai saya tersedak. Kadang-kadang, saya bangun tengah malam terbatuk-batuk sebab rasa macam ada api naik dari perut. Doktor sahkan saya ada masalah GERD. Asid dalam perut saya naik ke saluran makanan sebab otot sfinkter tak berfungsi dengan baik. Saya diberi ubat antasid dan disuruh ubah gaya hidup. Tapi ubat hanya bagi kelegaan sementara. Bila saya berhenti, pedih ulu hati datang balik, kadang lebih teruk dari sebelumnya. Saya jadi takut nak makan macam-macam. Nasi lemak, kari, teh tarik semua saya elak. Tapi sampai bila saya nak hidup macam ni? Saya masih perlu kerja, masih nak nikmati hidup. Satu hari, masa saya scroll TikTok, saya ternampak satu video tentang sejenis tumbuhan herba yang dipanggil lendir raja. Dan bagaimana lendir daripada tumbuhan ni boleh bantu rawat masalah GERD secara semula jadi. Bila saya buat lebih banyak kajian, saya terjumpa satu laporan penyelidikan dari sekumpulan saintis di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, yang mengkaji potensi lendir raja sebagai rawatan alternatif untuk masalah berkaitan sistem penghadaman. Kajian ini diketuai oleh Profesor Dr. Nur Aini Ahmad dan mereka dapati lendir dari tumbuhan ini mengandungi komponen bioaktif yang mampu melindungi dinding esofagus dan perut daripada hakisan akibat asid, mengurangkan keradangan dan mempercepatkan pemulihan tisu yang rosak, menstabilkan pengeluaran asid dalam perut agar tidak berlebihan. Hasil ujian makmal juga tunjukkan lendir raja boleh bantu menguatkan lapisan mukosa, iaitu pelindung semula jadi yang melapik perut dan saluran makanan kita. Saya jadi makin yakin dan mula cuba kapsul lendir raja, produk yang dirumus khas daripada herba ini berdasarkan kajian tersebut. Saya ambil 2 biji sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Lepas seminggu, saya mula perasan perubahan. Perut dah tak rasa kembung dan yang paling mengejutkan, saya boleh baring tidur tanpa rasa asid naik ke tekak. Tak perlu lagi susun bantal tinggi-tinggi macam dulu. Masuk minggu ketiga, saya makin selesa makan. Saya masih jaga pemakanan, tapi tak lagi hidup dalam ketakutan setiap kali makan benda pedas atau berempah sikit. Hari ni, saya boleh teruskan kerja seperti biasa. Tiada lagi gangguan waktu tidur. Tiada lagi rasa terbakar dalam dada. Kapsul lendir raja benar-benar ubah hidup saya. Bagi anda yang hadapi masalah GERD, pedih ulu hati, atau kerap sendawa dan rasa masam di tekak, jangan tunggu sampai terlantar. Kapsul lendir raja mungkin jadi ikhtiar yang anda cari selama ni. Ia semula jadi selamat dan disokong kajian dari universiti tempatan, bukan sekadar cakap kosong. Cubalah kapsul lendir raja hari ini dan rasakan sendiri perubahannya insya-Allah. Klik back kuning kat bawah sekarang. Jangan lupa save video ni untuk rujukan semula ya.